Hey, what's up guys? Selamat datang ke bulan Ramadan. Okey, esok kita dah nak sahur. So, hari ni kita nak buat telur dadah Pak Kerapau. Tapi sebelum tu, memperkenalkan inilah dapur baru Khairul Aming untuk Ramadan 2024. Okey, jom kita start. First, korang ambil isi ayam. Nak cincang sendiri boleh, nak masuk food processor pun boleh. Lagi senang bagi dia lumat macam ni. Kemudian, tumbuk 4 ulas bawang putih dengan 5 biji cili padi. Lepas tu, korang tumis. Kalau tengah ngantuk nak sahur kan, masa ni memang terbeliak mata bau cili tu. Lepas tu, masukkan ayam yang kita dah lumatkan tadi. Dan korang goreng. Lepas tu korang masukkan 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis dengan 1 sudu sos ikan. Okey, kemudian kita tambah daun Thai basil ataupun daun selasih Thai ni, tumis dan sedia untuk dihidang. Kalau makan macam tu pun boleh, dah sedap lah. Tapi nak lagi sedap, kita upgrade lagi, kita buat telur dadah. Ambil 3 biji telur, tak perlu letak garam, tak perlu apa, goreng macam biasa je. Bila telur dah nak masak, letakkan kita punya Pak Kapura tadi tu dekat atas, lumurkan kat atas kita punya telur ni dan sedia untuk dihidang. Makan dengan nasi putih macam tu pun dah sedap, campur kicap semua pun lagi sedap. Okey, so selamat berpuasa dan selamat bersahur.